Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Atik. Nama saya Hakim. Selamat datang ke siaran khas TVPSS SK Bandar sempena kejohanan sukan tahunan SK Bandar kali ke-41 tahun 2026. Hari ini, Padang SK Bandar menjadi medan persaingan sihat bagi para atlet yang mewakili rumah sukan masing-masing. Pelbagai acara menarik telah dipertandingkan dengan semangat sukan yang tinggi dalam kalangan murid. Bagi mengetahui suasana yang lebih meriah di lokasi kejohanan, kita terus bersama wartawan TVPSS yang berada di Padang. Dipersilakan. Saya kini berada di Padang SK Bandar yang dipenuhi dengan sokongan dan semangat para peserta, guru serta ibu bapa yang hadir memberikan sokongan. Kejohanan sukan tahunan SK Bandar kali ke-41 ini berlangsung dengan penuh meriah dan berjaya menghimpunkan seluruh warga sekolah dalam suasana yang ceria dan harmoni. Majlis dimulakan dengan perbarisan lintas hormat dari rumah sukan masing-masing. Seterusnya bacaan Iqra oleh Muhammad Arif Fahmi dari tahun 6 Al-Farabi. Seterusnya bacaan doa oleh Ustaz Muhammad. Seterusnya persembahan dari murid tahun 5, 4 dan 3. Selepas itu, majlis diteruskan dengan acara larian 80 meter. Seterusnya, acara penyampaian hadiah kepada para pemenang. Dan diteruskan lagi dengan acara cabutan bertuah. Majlis diteruskan lagi dengan acara 4x100 bagi murid lelaki dan perempuan. Majlis diteruskan lagi dengan sukaneka ibu bapa. Dan seterusnya penyampaian hadiah untuk para pemenang. Bersama saya sekarang ialah seorang peserta yang mengambil dalam bahagian kejohanan pada hari ini. Boleh kamu perkenalkan nama dan rumah sukan? Assalamualaikum, nama saya Wan Akila Idina. Saya dari kelas 6 Al-Biruni dan saya mewakili Rumah Biru. Apakah acara yang kamu sertai pada hari ini? Saya menyertai 100 meter lompat tinggi, 4x100 dan 4x200. Bagaimanakah perasaan kamu dapat menyertai kejohanan sukan pada hari ini? Saya berasa sangat gembira kerana dapat mewakili rumah sukan saya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kepada wartawan TVPSS kita di lokasi atas laporan sebentar tadi. Tahniah kepada semua peserta, guru, kaki tangan sekolah serta ibu bapa yang telah bersama-sama menjayakan kejohanan sukan tahunan SK Bandar kali ke-41 tahun 2026. Semoga program seperti ini dapat melahirkan murid yang sihat, cergas, berdisiplin, yang mempunyai semangat kesukanan yang tinggi. Semoga warga SK Bandar terus melangkah kejayaan dan kecemerlangan dalam minat akademik, kurikulum serta sukan pada masa hadapan. Sekian daripada kami di TVPSS SK Bandar. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi.